Alright guys, kita pergi test drive BMW X3 yang terbaru Ini warna biru je. Jom kita tengok. Warna biru yang begitu cantik sekali. Sekarang label dia senang je. Dia punya model X3 20. Tak ada X-Drive, tak ada apa cerita panjang dah. Dia dah jimat duit. Pemandangan tepi, ini rupa dia. Warna biru agak cantik agak cantik. And then dia punya rim rim M Sport. Saiz tayar 245/50 R19, tayar Continental Eco Contact 60 tau. Depan pun profil tayar yang dengan saiz sama 19. Okey, sebab ini SUV dan bukan performance car, maka dia punya dia punya tayar saiz sama. Bahagian depan, okey, ini dikatakan dia punya radar. And then sebelah kanan ialah dia punya kamera lah, So tengok. Ini rupa dia. Tengok tepi. Ya. So sebuah kereta saiz yang sangat-sangat betul lah, sangat-sangat betul. Ada sebuah warna hitam boy. Okey, dia ada warna hitam kat sini So angka tunjukkan. Warna hitam pun agak cantik. Ini kereta wallpaper uncle lah, uncle teruja lah. So tengok masa uncle buat review semua. Gila-gila boy. Very nice. Warna hitam very nice, tapi biru lebih cantik. Kita tunjukkan warna X3 yang baru Ini dalam warna grey. Tapi ini semua kereta CBU dekat Malaysia ada 5 biji saja. Warna grey, ini rupa dia lah. Tapi tengok tengok. Ini warna grey. Dan ini macam Milo cair. Dia tarik cair. Angka tunjuk profil dan tunjuk warna sajalah. Kereta-kereta ni semua nak pergi konvoi dah. Dia nak pergi test drive. Mana yang anda suka? Okey, ini iX. Ini warna biru. Warna biru. Dan kereta di wallpaper angka ialah warna merah. Tapi warna merah satu sajalah. Ini dia. Okey, warna merah. So merah memang segak lah kereta yang ini tengok depannya. Okay. And then belakang. Cantik kan warna merah? Dah, itu je X3 1, 2, 3, 4, lagi satu kat dalam. Alright guys, we are in the BMW X3 yang baru So ini ialah Aaron daripada BMW Batu Pahat Siapa nak beli kereta boleh cari dia, nombor dia di description video So jom kita pergi test drive. Kita mulakan test drive konvoi lah BMW X3 hanya satu spek di Malaysia BMW X3 X-Drive 20. Sekarang nama pendek lah. So kereta ni mild hybrid. So dia mulakan perjalanan dengan dalam EV mode lah. Bateri 48 volt, sistem 48 volt. Sangat-sangat senyap. Dia punya heads up display boleh nampak. Wah, ini stress boy. Bawa kereta orang stress. Okay, very nice. Ada kamera. Stay on the same road, then enter the roundabout and take the first exit. Okay, steering M Sport lebih tebal sedikit. Drive west, then in 95 meters, turn left. Navigation sangat-sangat jelas. Okay, braking dia boleh tahan cengkam. Turn left, then turn left. Oh, kita masuk ke depan untuk buat X-Drive dulu lah.
Nice, very nice. Tengok ambient lighting dia warna biru, skrin yang begitu cantik, kereta yang sangat-sangat modern lah. So kalau kita bandingkan dengan GLC, dia punya target market berlainan. Ini lebih kepada yang muda, yang lebih suka BMW, teknologi. So skrin dia menang daripada GLC, daripada Audi Q5, Volvo XC60 lah. Ini dalam kelas Volvo XC60. Wireless charger di sebelah sini. Ada dua USB-C, M Sport logo. Dia punya gear iDrive, datang dengan iDrive OS 9.0. Ini OS yang paling baru. Can you see the heads up or cannot? Only from my angle. Okay, pinjam sekejap. Okay, tengok Angga tunjukkan heads up display. Begitu besar sekali. Boleh nampak ke? Kita zoom. Kita zoom. Oh, hanya kepada mata lah. Mata kamera tak nampak. Boleh nampak? Di tepi lampu tu. Ada peta dan lain-lain. Very nice. So, thank you. Okay, tengok dia punya reverse. Bila kita reverse memang sangat baik. Terutamanya di jalan-jalan yang kita tak biasa. Actually, 它有那个 reverse assist 嘞。有。你会用吗？ Okay, sekarang kita masuk jalan yang sempit, kita tak kenal Kita tak kenal. Kita nak tengok macam mana boleh guna reverse assist tak? 这次的回来了。这个是 new 的。对。So testing 你的 knowledge 了。这次的 assist。它会直接出一个那个什么的嘞，没有嘞。try 一下现在我放 reverse。还会有一个 root 在那边的。maybe 没有 record 到，不用紧了。还会有一个 root 在那边给你去 click。macam dua ceruk. Okey, tengok kamera begitu jelas lah. So biasanya kalau jalan-jalan kita tak kenal, kita nak reverse, memang bagus lah, membantu. Okey, so sekarang kita boleh pergi test drive dengan diri sendiri. Start reverse parking. Enter the roundabout and take the first exit. Okey, impresi pertama kita masuk kereta, dia jalan dalam mode EV. I think maybe they already set the thing, but we follow the car. Very close. Okay, thank you. Okay, kereta yang agak besar, tetapi rasanya kita boleh kawal sebab dia punya tepi tepi hood engine lebih tinggi, so kita boleh tahu mana sempadan kereta kita. Okay, garisan kuning dengan perlahan naik ham. Okay, kereta ni datang dengan standard suspension yang biasa saja, tapi sudah memadai. BMW punya handling memang antara terbaik lah di antara kereta-kereta. Tengok naik ham. Okay, dia punya talang suspensi agak keras, tetapi ini ialah sangat-sangat baik untuk SUV sebab kereta tak akan sampan, tak akan rasa sampan. Okay, brake agak natural, hampir-hampir kepada BMW yang lama. Oleh kerana yang ini datang dengan sistem mild hybrid, so dia ada brake regeneration sedikit. Okey, kita tekan brake lebih daripada 15 saat, kereta sudah ada auto start stop. Kereta ada auto start stop.
traffic jam di depan, maka kita pergi ke kiri lah. Seat dia memang sangat supportive. Seat very nice, terutamanya untuk saiz uncle lah. Dia memeluk dan sangat supportive Okay, so kita akan jalan dengan lebih laju sedikit. Oh, dia punya acceleration BMW lah. Ini ialah BMW. Okay, di depan uncle boleh nampak dalam heads up display dia bagi speed limit, dan dia punya speed limit detection memang sangat-sangat sensitif Dia punya accelerate, dia punya pecutan pick up pecutan sangat-sangat lancar, very smooth. The pick up is very smooth, dan dia punya peralihan daripada EV ke petrol engine sangat-sangat seamless lah, sangat-sangat lancar. Tetapi masa dalam mode yang sangat-sangat perlahan, di traffic light, di traffic jam, dia ada sedikit rasa tersedak antara EV dengan ICE punya mode. Mungkin kita boleh tukar setting. Can we change the drive mode setting? What mode are we in now? How many do we have? Wah, a lot of mode now. Wah. So we can change to the sport mode. So this is the most powerful lah, right? Yes. Okay, kita cuba sport mode dulu. The colours will keep changing one lah. Yes, if you change the mode. Oh, okay. So bila kita tukar sport mode, dia warna merah lah. So I can just press here, is it? Yes. Press my mode and then it will come up. Oh, so dia ada personal, sport, efficient, expressive, relax, digital art dan silent. Kalau silent, this EV. Yeah, no, it's totally quiet. All the music will be closed, all the media will be closed. Oh, okay. So ini dalam keadaan di mana anda nak fikir barang, anda sudah stres nak keluarkan jawapan. Okay. So sport mode kita kembali ke sport mode dan kita cuba tengok boleh dapat jalan yang lebih try some other mode. Okay, kita try efficient. Efficient means is the most like eco mode lah. Yes, eco mode. Okay, di dalam keadaan macam yang ini, jalan sempit, traffic jam, kita guna mode efficient lebih senang, lebih lancar. So rasa pemanduan dia punya VC keluar driving position memang best lah. Memang sedap lah. So sekarang kita nak cuba laju sedikit. KL kita kena bawa dalam traffic jam. Mana-mana pun sama. Mesti melalui traffic jam Dia punya corong aircon agak menarik. So di mana kita boleh naik, turun, kiri dan kanan. So dia punya angle lain sikit daripada corong aircon yang biasa lah. Interesting. So banyak-banyak barang yang baru kalau anda membeli X3 yang ini, di mana anda boleh experience dia punya live cockpit, dia punya drive mode yang banyak-banyak sekali, and then dia punya yang ini, what do you call this ambience light. Ambient light. No, there's another name. I don't know what, glow something. Okay. Can we turn off the auto start stop? Do you know how? Yes, can. You need to click here. Okay. So after that. Deactivate. Yeah, I don't like that thing. In my car also I turn it off. Okay. Dah traffic jam. Uncle dah malas dah.
tak mau layan traffic jam. So kita buat U-turn. Tengok dia punya turning radius untuk sebuah kereta yang begitu besar, very nice, sangat-sangat bagus. Okay, kita pecut sedikit. Dia punya pickup memang jangan main-main lah. Dia punya pickup memang sangat berkuasa. So this car is not lack of power. Dia punya animasi di heads-up display pun banyak berwarna-warni, lain daripada animasi ataupun heads-up display kereta-kereta China yang kecil saja. Ini besar, sangat-sangat besar. So ini adalah di mana percubaan kereta-kereta Eropah untuk lebih selamat. Paparan semuanya di heads-up display supaya mata selalu di depan lah. Your eyes are always on the road. Suspensi dia walaupun keras memang sangat mewah dan sangat selesa. Dia punya rebound daripada hum memang sangat baik sekali dan very nice, very tenang, sangat tenang. So inilah driving experience BMW. Walaupun suspension yang dimasukkan ialah standard suspension, sudah cukup, tak payah buat adaptive suspension pun. Kita cuba dengar bunyi di luar. Sekarang tak ada motor, senyap je. Okey, ini bunyi luar. Ada motor, ada kereta, MRT di atas, LRT, sorry. So sekarang angka tutup. Tak dengar pun, langsung habis. Very quiet. So dia punya insulasi memang sangat baik lah untuk kereta pada julat harga begini. Dari segi saiz, dari segi kemasan boleh baik sikit, tapi passable lah dalam bahasa Inggeris. Dia pas dalam ujian ni, dia pas sebab dia punya screen sudah menang, heads up display, dan datang dengan yang ini, lampu ambient lighting yang fashion baru. So dia menang lah. Okay, kita cuba laju sikit. Nama dia ialah apa? Illuminated Smart Bar. So memang banyak modern, banyak kemasan moden. Tengok yang ini ialah wireless charging. Letak sekejap. Dah dapat. Let's take Jalan Sultan Azlan Shah Kuala Lumpur. Okay. Semua jam jalan-jalan semua jam. In 300 meters, stay to the left to Jalan Perhentian. Okay, di garisan merah kalau korang ada di Kuala Lumpur, garisan merah memang sangat-sangat teruk. Garisan merah lebih tinggi dan lebih tebal daripada garisan kuning. Dan kita boleh rasa tapi pada suspension yang ini memang sangat sesuai lah untuk Malaysia. Tengok lubang angka masuk lubang. Tengok dia punya suspension dia walaupun standard. Tadi angka kecam dia sebelum kita start, angka cakap dengan Aaron apa ni suspension standard, tapi dia memang sangat sesuai untuk jalan berlubang, beralun di Malaysia sebab talaan dia ngam, memang sangat ngam. So tak payah adjustable ataupun adaptive suspension. Memang perfect sempurna. In 300 meters, turn right.
dia punya very quiet lah. Kereta ni sangat senyap daripada kereta-kereta biasa walaupun kereta China yang ada double glaze window dan lain-lain, kereta ni memang satu tahap yang lebih maligai lah daripada brand-brand China semua. Okey, angkat tengok mana kita nak pergi. Jalan depan ni. Ya. I wonder if I go there. Mana-mana semua jam lah. Aku kena fikir mana nak jalan. Okay, kita try Drive GPS. southwest, then turn right. Oh, they have this. This is new. Huh? Okay, teknologi baru So Uncle memang senyap hari ni sebab dalam kereta ni dia sangat senyap. So Uncle tak rasa macam diri Uncle sendiri. Nampak? Yang ini ada kamera, live camera show tau. Dia tunjuk arah mana nak pergi. Heads up display ada GPS, ada peta. Tapi di sini dia ada, tengok dia bagi anak panah. Memang KL bukan tempat untuk test drive lah. Sekarang orang kalau kat Batu Pahat dah balik dah. Tengok dia punya anak panah 1, 2, 3 So this is like live view navigation. Very nice. Ini OS yang baru So live view navigation. So sekarang ke tukar mode driving daripada efficient kepada expressive. So dia pun ada music bila kita tukar boleh nampak warna kuning dah keluar, warna biru kuning dah keluar, dia punya theme, wallpaper semua sudah berlainan warna. So this boost is when I'm trying to overtake, correct? 10 seconds only. Okay. So yang ini dia seperti Porsche lah. Bila kita tekan boost, dia akan memberi kuasa ni. Yang ini di bawah ni. Bila kita tekan, dia akan memberi kuasa 10 saat untuk anda memotong kereta. Maximum power lah. Boleh tekan mode ACC. Ok, kereta ni ada ACC. Kita boleh set kalau kita nak. Tapi traffic jam tak payahlah. Kita nak cuba kereta saja. Angka nak pergi satu tempat yang boleh jalan high speed sikit. Tapi sini semua tak boleh sebab semua traffic jam. So pada harga begini for 750 meters. So pada julat harga begini, banyak kereta yang datang untuk lawan. Seperti kalau kita tengok GLC hampir 400,000. Audi Q5 dah terlalu mahal, tak payah cakap lagi. Volvo XC60 300 lebih. Dan ada kereta-kereta China kereta-kereta China seperti Tank 300 itu murah sikit. Tank 500 Tank 500 300 lebih. Perbezaan yang ini dengan kereta China apa dari segi penting lah. Apa yang penting? Pertama ialah dia punya chassis. Chassis kereta ni lebih tenang, rasa lebih stabil. Walaupun kereta Tank 500 rasa dia halus. Yang ni pun halus, tapi berbeza. Kita boleh rasa bahawa kereta-kereta Conti, kereta-kereta BMW, kemantapan dan kemampanan kereta memang one level lah, pada tahap yang lebih tinggi lah. So I follow your GPS I turn off mine. So kita jalan ke depan. Memang agak impressive dia punya suspension standard tau. Yang ni standard suspension
Kadang-kadang barang standard lebih baik. Bila dah adaptif dia kadang-kadang akan dalam bahasa Inggeris akan sampan sedikit. Floating. What else do you have? This new OS that we can see. Wireless Android Auto, Apple CarPlay. What else do they have? You have Hi BMW, right? You can open your windows and all those. Okay. Aircon, personal assistant to do what? Roadside assistance. Okay. Is this in the extended warranty package or? Yes, it's already included. So if you don't buy the extended warranty, how? It's also Included. Yes. Okay. Okay. Okey, dalam keadaan traffic jam kita test kereta, test brake sajalah. Apa boleh kita buat? So bila yang ini kita masuk ke reverse, kita boleh tengok reverse camera dan 360 boleh kita boleh pilih angle mana, tapi dia animation animation kiri kanan ada barang kat tepi ni, and then kamera depan boleh tengok kamera belakang. Ini apa? Atas. Oh, okey. So inilah tadi kita cari masa kita sesat tadi. Kita nak buat reverse assistant. So reverse assistant ialah bila anda masuk ke jalan yang sangat-sangat sempit, dah jauh ke dalam, lepas tu jalan mati, anda tekan reverse assistant, dia akan keluar menggunakan track mana anda masuk. So anda tak akan masuk longkang, tak akan kena simen ataupun kena apa-apa barang lah di kiri dan kanan. I just go front a bit and make a U-turn. Yeah, sure, I don't follow your. I need to go a bit faster lah. Okay, kita cuba high speed sikit di depan, tak puas hati. Naik BMW jalan traffic jam tak puas hati. So di dalam bandar kereta ni memang senang untuk dipandu, tukar arah. Tengok tengok kita datang di belakang lori, braking, mencengkam, very nice. Okay, tengok tengok power BMW. Kita hati-hati sikit dan brake. Oh, very nice. Uncle bawa kereta macam hantu lah. Traffic jam also. Oh yo, school hours, I see. Ini lepas sekolah lah, so jangan buang masa, sana semua jam. Kita tengok, kita try dia punya turning. I'm gonna turn fast bro. Kita tengok. Wow, BMW patut dibawa dengan agresif. So sebab tu semua orang yang bawa BMW bawa kereta macam hantu, sebab kereta dia ada kemampuan untuk dikendalikan secara agresif. Tengok tengok kita bawa secara agresif. Oh, very nice lah, very nice. So sebagai sebuah SUV dijual harga 350,000, adakah anda uncle kaki BMW lah sorry lah walaupun uncle kecam pintu dia kosong, barang-barang dia kadang-kadang ada plastik sedikit, tetapi dia balik kepada core ataupun asas ataupun teras BMW ultimate driving machine. So BMW semuanya di dalam pemanduan. So kalau anda seorang SA menonton video uncle, bawa customer tak payah cerita banyak, ini barang apa yang itu, bawa dia, suruh dia test drive, bawa laju-laju, masuk corner baring semua, okay, close, dah mesti beli. Because the driving experience yang memberi kepuasan lah. Kereta-kereta BMW semua harus dibawa dengan agresif, dan anda akan tahu kenapa orang yang dah bawa BMW tak akan membawa kereta seperti Volvo, tak akan membawa kereta seperti mungkin Audi, Mercedes, sebab dia punya driving dynamics memang lain lah. Okay, so itu saja yang Uncle nak bagi tahu. Antara yang ini, GLC, Volvo, Uncle pilih mana? X3 lah. Walaupun dia punya pintu kosong, walaupun plastik-plastik, masih the heart of the driving masih di sana lah.
Okey, jumpa lagi. Jangan lupa tekan like, share, subscribe. Kalau nak beli, kalau nak test drive, cari Aaron, nombor dia ada dekat description video. Jumpa lagi. Bye bye.